Lelaki bengang kena caj RM200 makan nasi campur, dakwa pekerja Orang yang sebelum sini duduk belum bayar, kita pula kena bayar. Enggak, mungkin ini tak ada tengok dia, Bang. Seorang lelaki naik berang apabila dikenakan cas sehingga RM200 selepas memesan nasi campur dan nasi goreng untuk 7 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak di sebuah kedai mamak di Johor Bahru. Lelaki itu mendakwa pekerja terbabit telah mengecaj bilnya termasuk dengan pelanggan yang sebelumnya duduk di meja berkenaan. Apabila menyemak bil tersebut, rupanya ada pesanan lain dalam bil terbabit yang mana mereka tidak memesan Maggi goreng ayam dan juga nasi goreng ayam. Selepas berbincang dengan penelia kedai terbabit, mereka meminta maaf dan memulangkan semula wang tersebut. Ini ada cas lebih ni. Nasi kandar dekat Daman Sarah Alif. Makan satu family sampai 200 lebih. Semua makan nasi campur. Nasi campur dia kira-kira tekan RM25. RM25, RM19, RM17. Lepas tu ada 2 lagi menu yang memang tak ada order kat sini. Oh, bahaya ada orang ni. Main selamba je, tekan-tekan entah siapa punya bil, lepas tu masuk dalam bil. Mahal nak mampus, RM200 makan berapa orang ini. Macam mana boleh orang yang sebelum sini duduk belum bayar, kita pula kena bayar? Enggak, mungkin ini tak ada tengok dia, Bang. Ini siapa? Oh, yang tukang order perempuan itu tak ada tengok. Kambing sikit ni kambing dia tak habis. Dengan telur. Apa dikira? Boleh pula cakap bil yang meja sebelum ni punya masuk sini. Pasal kita selalu makan. Tapi kalau orang bayar terus, kalau orang tak check, Kita yang salah. Kita nak lepas tu nak masukkan orang lain ke bil. Ya, kita yang salah. Air pun kita tak kira air. Kurang. Jangan turun lagi. Nanti saya bagi tahu.